Tiada apa yang kelihatan seperti yang disangka lagi, dan bahkan kenyataan mudah pun membawa maksud yang lebih mendalam, yang kini kita perlu luangkan hari ini untuk mengupasnya. Seperti yang mungkin sudah jelas, saya merujuk kepada perjanjian Iran sekitar Jun 2026. Sekarang, saya sangka saya tahu apa yang perlu dilakukan apabila saya mendengar pengumumannya. Sudah tentu, nampaknya kita sudah melalui situasi ini sebanyak 67 kali sebelum ini. Tetapi kali ini, mereka meyakinkan saya bahawa ia benar-benar berlaku. Pihak ketiga nampaknya turut menunjukkan perkara yang sama dan akan ada majlis menandatangani pada hari Jumaat. Apapun, kita boleh sahaja melihat terma-terma tersebut dan membuat ulasan awal yang baik tentang perang itu serta di mana kedudukan politik dan ketenteraan ASS untuk beberapa tahun akan datang. Semudah itu. Jadi, gambar kecil untuk video ini bertanya, apa yang ada dalam perjanjian itu? Anda mungkin telah membaca itu sebagai satu soalan yang akan dijawab oleh video ini. Tetapi tidak. Itu adalah soalan yang berterusan dan itu sebenarnya adalah perkara yang lebih menarik. Oleh itu, kita perlu meluangkan sebahagian besar hari ini untuk membongkar drama di sekeliling perkara itu dengan sedikit perbincangan tentang bagaimana memastikan pematuhan terhadap apa jua perjanjian yang terbentuk, disertai dengan sedikit perbincangan tentang garisan di atas peta. Donald Trump mengumumkan bahawa satu perjanjian telah dicapai lewat petang Ahad dalam satu hantaran Truth Social yang hanya menyatakan butiran terhad kepada laluan bebas tol melalui Selat Hormuz dan penamatan Sekatan Amerika Syarikat. Butiran lanjut tidak begitu dikongsikan kerana Donald Trump ketika itu sibuk dengan pertarungan sangkar di halaman Rumah Putih dan kemudian terus berlepas ke sidang kemuncak G7 di Perancis. Tidak syak lagi, politik Iran akan mendominasi perbincangan di sana. Untuk maklumat lanjut, kita perlu selidik dengan lebih mendalam. Kira-kira sejam sebelum hantaran Trump, media rasmi Iran menerbitkan sebuah artikel yang membincangkan pelan 14 perkara. Saluran media berbahasa Inggeris telah mengambilnya dan menganggapnya sebagai versi perjanjian Iran, yang mungkin bukan tafsiran yang tepat, kecuali jika Anda mengambil kata-kata itu secara literal, iaitu versi perjanjian Iran. Bukannya Iran menerangkan apa yang terkandung dalam perjanjian itu. Ia kelihatan seperti penerbitan biasa dari katakanlah 2 bulan yang lepas. Banyak perbincangan tentang apa yang Iran mahukan. Tetapi tiada dakwaan bahawa ini adalah perjanjian sebenar yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak terlibat. Biarlah ini menjadi peringatan umum bahawa setiap kali anda melihat laporan berita di media sosial yang mendakwa sumber X berkata Z, tetapi tidak disertakan pautan ke sumber X, anda mungkin perlu cari artikel asal dan pastikan mereka benar-benar berkata Z. Baiklah, saya telah mengambil langkah itu untuk anda. Dan walau apa pun nilainya, berikut adalah perkara utama daripada sumber media Iran. Perkara pertama, Iran dan Oman mempunyai hak untuk mengutip bayaran sebagai pertukaran untuk menyediakan, petik, perkhidmatan keselamatan, navigasi dan keselamatan di sepanjang selat dan ia akan, petik, kekal tidak berubah di bawah sebarang perjanjian selanjutnya. Perlu diingat bahawa ini sudah bercanggah dengan versi perjanjian Amerika Syarikat yang sepatutnya menimbulkan beberapa tanda amaran. Perkara kedua, perang akan dihentikan di semua medan termasuk Israel dan Lubnan dan Amerika Syarikat akan menjamin bahawa Israel mematuhi perkara ini. Israel sudah pun menolak perkara itu. Jadi, semoga berjaya jika ada apa-apa yang kekal berkuat kuasa. Seperti yang anda mungkin sudah perasan, disebabkan betapa ia telah memesongkan suasana politik Amerika, Rumah Putih mempunyai pengaruh besar yang boleh digunakan untuk memaksa Israel menamatkan perang di Lubnan, terutamanya dengan menarik balik bantuan ketenteraan Amerika. Tidak jelas sama ada Trump mahu berbuat demikian, walaupun laporan menunjukkan bahawa Netanyahu juga telah membuatnya berasa terganggu. Perkara ketiga, Sekatan AS mesti ditamatkan dalam masa 30 hari. Hore, akhirnya ada sesuatu yang konsisten antara kedua-dua parti. Perkara nombor 4. 1. Dana pembangunan dan pembinaan semula sebanyak $300 bilion dicadangkan. Sesuatu seperti itu mungkin akan berlaku akhirnya, walaupun sukar untuk membayangkan. Wang itu akan datang dari tempat lain selain aset Iran yang dibekukan. Pada asasnya, ini akan membebaskan wang Iran yang sebaliknya terperangkap dalam satu akaun di suatu tempat di negara barat. Jika ini benar, Iran pasti akan menggambarkan ini sebagai bayaran pampasan. Tetapi saya rasa memahami dari mana sebenarnya wang itu datang adalah bahagian penting dalam cerita ini. Selain itu, dalam menggambarkan pelepasan umum aset beku, media rasmi Iran mengatakan
bahawa Iran menganggap ini sebagai salah satu pencapaian terpenting fasa pertama dan tetap komited untuk mendapatkannya. Izinkan saya tekankan perkara terakhir dari petikan itu. Tetap komited untuk memastikan ia terjamin. Maksudnya, ini bukan satu perjanjian yang benar-benar telah dimeterai, tetapi rundingan masih lagi berjalan. Jadi, sekali lagi, ambil perkara ini dengan sewajarnya. Perkara 5. Amerika Syarikat telah berjanji untuk menarik balik sekatan utama terhadap Iran. Baiklah, ini jelas menunjukkan bahawa versi perjanjian Iran yang didakwa itu langsung tidak mengambil kira realiti politik di Washington, yang membuatkan saya semakin ragu-ragu bahawa ringkasan perjanjian oleh Iran itu tepat, dan ini bukan sekadar pembuat dasar Iran yang cuba dan berjaya menarik perhatian media. Salah satu perkara yang dikeluhkan oleh Iran mengenai pelan tindakan komprehensif bersama pada tahun 2015 ialah perjanjian itu hanya menyebabkan Obama mengeluarkan sekatan sementara, pengecualian dan khususnya pengecualian terhadap sekatan sekunder yang menyasarkan pembeli produk Iran. Iran mendakwa bahawa sekatan utama akan berakhir, bermakna sekatan ke atas Iran sendiri. Dan ia juga mencadangkan bahawa sekatan itu akan benar-benar dihentikan sepenuhnya, bukan sekadar diberi kelonggaran sementara melalui pengecualian sekatan. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana sekatan boleh benar-benar berakhir? Jadi, jawapannya dalam jangka masa pendek hanyalah melalui Akta Kongres. Sebaliknya, anda mungkin tertanya-tanya, apa pendapat Kongres tentang perkara ini? Saya gembira anda bertanya. Pada Disember 2016, Kongres melanjutkan Akta Sekatan Iran selama 10 tahun dengan undian 419 berbanding 1 di Dewan Perwakilan dan 99 berbanding 0 di Senat. Obama membiarkannya begitu sahaja selama 10 hari tanpa mengambil tindakan, membolehkan ia menjadi undang-undang tanpa Kongres perlu membuang masa untuk secara rasmi menolak veto Presiden. Saya akan bincangkan perkara sekatan ini sekali lagi sebentar lagi, tetapi Trump tidak boleh menjanjikan apa yang Iran katakan sedang dipertimbangkan. Itu adalah nuansa yang akan terlepas daripada perhatian umum yang sekali lagi membuatkan saya percaya bahawa artikel itu adalah cubaan Iran untuk mempengaruhi ruang maklumat, bukannya laporan tepat tentang apa yang sedang berlaku dalam rundingan. Perkara ke-6. Rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran, terhad kepada uranium yang sangat diperkaya. Atau sekurang-kurangnya, itulah perkara pertama yang dinyatakannya. Beberapa perenggan kemudian, ia juga menyatakan bahawa Iran berjanji untuk tidak membina senjata nuklear. Kawalan ke atas uranium yang sangat diperkaya sepatutnya membawa maksud yang kedua, tetapi saya rasa itu patut diberi perhatian. Yang masih perlu diselesaikan ialah apa yang perlu dilakukan dengan koleksi uranium yang diperkaya 60% milik Iran, yang menurut media, Iran akan ditentukan melalui, petikannya, satu formula yang dicadangkan oleh Tehran. Jika ayat itu tidak masuk akal kepada anda, isu itu perlu diselesaikan. Tetapi Tehran yang memutuskan apa yang mereka mahu lakukan, maka anda tidak keseorangan. Apapun, keseluruhan kerangka rundingan masa depan ini bermakna kita patut hentikan perbincangan kita sendiri tentang perkara ini sebagai satu perjanjian dan sebaliknya, ubah kepada perbincangan mengenai rundingan masa depan. Sekarang, jika apa-apa seperti yang dicadangkan oleh Trump atau media Iran sedang berlaku, ia mungkin benar-benar mencerminkan satu penambahbaikan berbanding status quo, terutamanya untuk pasaran minyak. Tidak dinafikan bahawa pengguna di seluruh dunia akan menghargai bekalan minyak yang lebih lancar. Tetapi ini bukanlah satu perjanjian seperti yang telah diiklankan sedemikian rupa. Malah media Iran juga menyatakan bahawa pelepasan sekatan dalam perkara sebelum ini adalah bersyarat kepada pencapaian persetujuan di sini. Jadi, semoga berjaya dengan itu. Perkara 7. Amerika Syarikat akan menarik balik pasukan AS dari kawasan sekitar sempadan Iran dalam masa 30 hari. Itu adalah peruntukan yang cukup samar sehingga tidak mempunyai makna sebenar. Adakah Amerika Syarikat akan menarik balik sebahagian aset tentera lautnya di rantau ini? Sudah tentu, mereka telah dikerahkan ke sana untuk tujuan berperang. Sebaik sahaja konflik reda, tiada sebab untuk kesemuanya kekal di sana. Dan saya rasa setiausaha negara percaya bahawa Cuba adalah tempat yang menyenangkan pada waktu ini tahun. Tetapi Amerika Syarikat mempunyai jumlah infrastruktur ketenteraan dan pangkalan yang sangat banyak di seluruh rantau ini. Tidak ada kemungkinan bahawa Rumah Putih akan membongkar keupayaannya untuk menunjukkan kuasa di sana. Jadi saya rasa arahan supaya tentera AS berundur dari kawasan sekitar Iran dalam masa 30 hari mungkin tepat dari segi teknikal,
tetapi ia cukup samar sehingga membolehkan Iran menganggapnya sebagai kemenangan besar, sedangkan sebenarnya kita hanya kembali kepada status quo sebelum ini. Dan itu memberikan anda tujuh mata. Saya tidak tahu bagaimana pelan 14 perkara yang didakwa itu membahagikan perkara-perkara tersebut kepada lebih banyak lagi, atau jika ada peruntukan lain yang tidak disebutkan. Katakanlah, yang mungkin kurang memihak kepada Iran. Tetapi jika kita merumuskan syarat-syarat yang diketahui dalam penyelesaian yang didakwa ini, terdapat banyak perbincangan media yang besar kemungkinan akhirnya akan menjadi sia-sia. Sekarang, adakah cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Rumah Putih boleh sahaja mengeluarkan ringkasan versi mereka tentang 14 perkara itu, walaupun ia bukan salinan kata demi kata daripada apa yang akan ditandatangani pada hari Jumaat. Tetapi gangguan daripada pertarungan sangkar dan kemudian pertarungan utama yang bakal berlaku di Perancis menyebabkan kita tidak mendapat apa-apa dan kita hanya dibiarkan di sini untuk menanggung akibat sendiri. Walau bagaimanapun, ada satu perkara umum yang ingin saya nyatakan tentang keboleh kuatkuasaan perjanjian antara kedua-dua pihak. Satu naratif media yang berasingan yang telah berterusan selama beberapa bulan, kini ialah ia masih menjadi misteri bagaimana untuk memastikan kedua-dua pihak mencapai satu perjanjian yang, secara mekanikal, kedua-duanya akan patuhi dalam jangka masa panjang. Di pihak Iran, ini adalah kebimbangan bahawa Trump mungkin suatu hari nanti memutuskan bahawa beliau mahukan perjanjian yang berbeza. Di pihak AS, ini adalah kebimbangan bahawa Tehran mungkin suatu hari nanti akan mula membina senjata nuklear. Biar saya berterus terang tentang perkara ini sejelas mungkin. Ia bukan satu misteri. Ini adalah masalah yang telah diselesaikan. Memalukan apabila wacana yang berlaku menganggapnya sebaliknya. Kita akhirnya membuang lebih banyak masa yang tidak terkira dengan berdebat tentang perkara yang salah. Di pihak Iran, cuba teka. Perjanjian yang melibatkan kuasa serantau atau kuasa besar tidak dikuatkuasakan oleh pihak luar dalam hubungan antarabangsa. Keadaan itu telah berlaku selama ratusan tahun dan kebanyakan perjanjian tetap berfungsi. Dan sebabnya ialah menarik diri daripada penyelesaian akan menyebabkan pihak-pihak kembali berperang dan peperangan itu mahal. Jadi, jika anda mahu perjanjian itu dikuatkuasakan sendiri, buatlah satu perjanjian yang sepadan dengan apa yang kedua-dua pihak jangkakan akan dapat daripada peperangan. Kemudian, kedua-dua pihak akan mahu mengekalkan perjanjian itu supaya mereka tidak kembali berperang, yang mana hasilnya lebih kurang sama, tetapi juga mengenakan kos yang besar kepada kedua-dua pihak. Baiklah, itu adalah teorinya. Bagaimana Iran laksanakannya dalam praktik? Berita tergempar. Ia adalah Selat Hormuz. Keupayaan untuk menutup selat itu memberi kelebihan kepada Iran. Sudah tentu, Rumah Putih ini atau Rumah Putih yang seterusnya atau Rumah Putih selepas itu boleh menarik balik perjanjian tersebut. Tetapi kemudian, selat itu akan ditutup sekali lagi dan kita kembali ke keadaan sekarang. Sesuatu yang tidak baik untuk Amerika Syarikat. Inilah juga sebabnya, walaupun terdapat banyak perbincangan ke arah sebaliknya, sukar untuk mempercayai bahawa sebarang perjanjian yang mampan akan menyebabkan Iran terus memeras kapal-kapal yang cuba melalui Selat Hormuz. Saya faham kenapa Tehran mahu melakukan perkara ini. Banyak wang yang berpotensi dipertaruhkan. Tetapi ia juga merupakan hasil yang sangat tidak efisien, sehingga Amerika Syarikat percaya ia lebih buruk daripada apa yang boleh dihasilkan oleh peperangan. Tetapi sebaliknya, Iran nampaknya mahu mendapat kedua-duanya sekali. Ini tidak mungkin. Sama ada buka Selat Hormuz atau dapatkan perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan. Pilihan di tangan anda. Di pihak AS, teka apa? Perjanjian yang cuba menghentikan program senjata memerlukan beberapa konsesi kepada pihak yang ingin membangunkannya. Saya baru-baru ini membincangkan perkara ini secara panjang lebar dalam satu syarahan untuk siri pengenalan kepada hubungan antarabangsa saya. Jadi, saya tidak mahu mengulang semula teori itu. Tetapi ia adalah idea asas. Jika anda tidak mahu seseorang melakukan sesuatu, maka ada baiknya untuk memberi mereka sesuatu yang mereka inginkan sebagai pertukaran. Dalam praktik di sini, itu kemungkinan besar bermaksud pelepasan sekatan. Dan itu, seterusnya, menyinggulkan persoalan tentang kesediaan Kongres untuk bersetuju dengannya. Iterasi semasa sekatan Iran akan tamat pada akhir tahun ini. Oleh itu, pelepasan sekatan secara menyeluruh bukanlah semudah mendapatkan sokongan ahli parlimen yang diperlukan untuk lanjutan seterusnya. Jika kita fikir bahawa Donald Trump ingin melindungi perjanjiannya dan oleh itu akan memveto apa-apa yang bertentangan yang sampai ke mejanya, kita memerlukan majoriti besar di Dewan dan Senat untuk mengetepikannya. Undian 419 lawan 1
Dan 99 lawan kosong dari 10 tahun lalu menunjukkan bahawa majoriti besar seperti itu memang wujud. Demokrat mungkin tidak cenderung untuk menyokong dasar Donald Trump kerana Iran adalah isu politik yang merugikan bagi presiden itu. Republikan secara tradisinya lebih tegas terhadap Iran, jadi mereka mungkin juga mahu berbeza pendapat dengan presiden atas sebab yang berbeza. Tetapi Donald Trump mempunyai cara untuk mempengaruhi Republikan di Kongres supaya mengikut pilihan undian yang dia sukai. Jadi, siapa tahu? Semua ini bagi saya seperti hidup dalam dunia yang pelik, di mana segala-galanya terbalik. Dan kini kita bercakap tentang Donald Trump memberi kelonggaran sekatan kepada Iran selepas sebelum ini sangat mengkritik Barack Obama kerana melakukan perkara yang sama. Tetapi satu-satunya alternatif yang bersifat paksaan di sini adalah untuk mengancam tindakan ketenteraan yang lebih besar, yang nampaknya itulah yang cuba dielakkan olehnya. Selamat datang ke fasa seterusnya. Dunia kita yang semakin rumit dan sedang berperang. Sekarang, saya tidak fikir bagaimana untuk membina mekanisme penguatkuasaan yang berkesan adalah satu misteri kepada mana-mana pihak dalam perjanjian ini. Apabila saya dengar mana-mana pihak mengadu tentang mekanisme penguatkuasaan, saya tidak mengambilnya secara literal. Apa yang saya dengar sebenarnya ialah, kami mahu lebih daripada perjanjian ini dan kami mahu anda fikir bahawa kami bimbang tentang mekanisme penguatkuasaan supaya anda akan menambah baik tawaran ini. Ini adalah asas perbincangan murah dalam rundingan krisis hubungan antarabangsa dan kita lebih baik jika kita abaikan sahaja. Tapi saya rasa kita perlu tunggu 60 hari lagi untuk lihat sama ada jambatan yang boleh merapatkan jurang antara mereka. Jadi, apakah perkara penting yang kita boleh ambil hari ini? Trump mendakwa bahawa kita ada perjanjian dengan Iran yang nampaknya tidak lebih daripada lanjutan kepada gencatan senjata semasa dengan pelonggaran sebahagian atau semua sekatan di Selat Hormuz. Kita masih belum tahu butiran tepat perjanjian itu dan anda harus sangat berhati-hati apabila melihat analisis tentang apa yang dikatakan sebagai versi perjanjian Iran yang telah bocor. Akhirnya, merangka perjanjian yang boleh dikuatkuasakan tidaklah sesukar seperti yang digambarkan oleh pihak-pihak terlibat. Tetapi untuk membuat kedua-dua pihak bersetuju bahawa perjanjian yang sedang dibincangkan adalah lebih baik daripada konflik yang berterusan mungkin bukan sesuatu yang mudah. Sementara itu, pilihan tontonan anda yang seterusnya mungkin mudah. Ia adalah kuliah pengenalan kepada kawalan senjata yang saya sebutkan tadi. Klik di sini untuk melihatnya. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.